Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Jadi ini adalah RealFit F4. RealFit F4 ni adalah sebuah TWS dengan tanda harga bajet. Harga dia dalam sekitar RM50 macam tu je. Tapi walaupun tanda harga bajet, dia lengkap dengan semua feature macam customization apps. Lepas tu dekat dalam apps itu ada banyak preset audio. Dan dia tak terlepas juga dengan dia punya feature macam game mode. Lepas tu dia ada noise cancellation, dia ada ambient mode. Anda bayangkan, dengan harga RM50, anda dapat semua feature tu. Mana nak cari? Okey, jadi dalam video ni macam biasa kita akan tengok dengan lebih detail lagi tentang earbud TWS daripada RealFit model F4 ni. Kita tengok daripada luaran dan dalaman dan dia punya design apa semua kita akan tengok dalam video ni. Dan dia punya sound quality saya akan test dan saya akan cerita dengan lebih detail lah kepada anda. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey, pertama sekali kita tengok apa yang akan ada kat dalam kotak dia. Untuk dalam video ni, RealFit hantar kepada saya dua variant lah. Satu warna hitam, satu lagi warna pink purple. Kenapa dua colour ni yang dihantar? Sebab dua colour ni adalah jualan yang paling tinggi sekali lah. Yang paling tinggi permintaan dua colour ni. Okey, jadi kita tengok dulu apa yang ada kat dalam. Saya akan buka dua-dua sekali. Okey, pertama sekali dalam dia kita akan dapat satu USB Type A ke Type C untuk pengecasan dia. Lepas tu kita akan dapat dia punya ear tips. Kita akan tengok ada berapa ear tips kat dalam ni. Okey, jadi RealFit akan bagi dua pasang spare lah ear tips dalam dua saiz yang berbeza lah. Dia ada sepasang ni, saiz dia nampak besar sikit. Dua ni lagi sepasang ni nampak dia kecil sikit lah. Jadi anda boleh pasang lah ikut saiz telinga anda. Okey, kemudian kita tengok pada main product. Okey, untuk varian warna pink purple ni kita tengok dia punya ear tips dia colour apa. Okey, untuk pink purple ni, ear tips yang dia bagi sama colour dengan dia punya casing dia lah. Kalau anda tengok kat sini, colour dia sama dengan casing. Okey, kita tengok dulu dia punya spesifikasi dalaman dia. Okey, pertama sekali RealFit F4 ni dia guna Bluetooth version 5.4. Transmission distance adalah 10 meter. Bateri kapasiti untuk dia punya earbud dia adalah 30 mAh. Dan tempoh bateri life dia adalah 4 jam penggunaan. Dan bila kita nak charge earbud ni, masa pengecasan yang dia ambil cuma 1 jam bila mana kita masuk earbud ni ke dalam dia punya housing dia. Untuk housing dia pula, dia mempunyai bateri berkapasiti 300 mAh. Dan pengecasan masa yang kita perlu untuk kita charge dia punya housing dia adalah 1.5 jam. Jadi dengan 300 mAh kapasiti bateri yang terbina pada dia punya housing dia, kita boleh charge kita punya earbud sebanyak 10 kali. Dengan 10 kali pengecasan tu dia dapat menampung seharian punya penggunaan lah. Okey, kita tengok pada dia punya design dia. Untuk colour pink purple ni, dia punya luar dia colour purple. Lepas tu dalam dia ni kita tengok. Okey, dalam dia colour pink. Dan untuk yang warna hitam ni, luar dia hitam, dalam dia kuning lah. Lepas tu dia punya earbud dia warna hitam. Untuk pink purple ni, dia punya dekat permukaan atas ni dia warna purple dan body dia semua warna purple juga, tapi dia macam purple cerah sikit. Bila kita tarik keluar, dekat sini anda boleh nampak lah dia punya indikator tu macam kurang nampak sikit. Ni nampak dia macam dia berkelip. Dia dah ready untuk kita pairing lah. Okey, saya keluarkan dulu. Okey, untuk design earbud kali ni dia berbeza dengan yang model sebelum ni lah. Sebelum ni punya model dia ada macam dia punya ekor yang macam standard punya design lah. Yang kali ni dia bulat sikit, dia lebih modern. Nampak lebih kemas lah bagi saya kalau pakai yang macam ni. Dekat sini warna hitam ni kita tak boleh nak nampak sangat dia punya lubang mikrofon. Saya bagi anda tengok dekat yang warna pink ni. Dekat sini nampak jelas. Okey, earbud ni dia ada berapa mikrofon kat sini? Dia ada satu, dia ada dua, lepas tu dia ada satu, dua. Tak ada, dia ada dua je. Okey, dekat bawah ni dia ada tulis lah, yang ni L, yang satu lagi R. Tu stand for left dengan right lah. Lepas tu kat sini anda nampak lah macam tembaga ni. Ni dia punya tempat pengecasan dia lah. Bila kita masuk kat dalam housing, dia akan sentuh dengan tembaga ni, dia akan charge lah earbud ni. Dekat atas ni memang cantik sebab dia ada macam satu layer yang berkilat. Jadi nampak premium lah dia punya earbud ni. Selain daripada tu, dia punya permukaan ni berfungsi sebagai touch panel lah. Untuk kita nak naikkan volume ke atau nak turunkan volume ke, untuk playback lagu apa semua kita sentuh dekat sini je. Benda ni semua kita boleh tengok kat dalam apps. Nak sentuh 2 kali ke 3 kali ke, dan mungkin kita boleh ubah kat dalam apps dia punya function tu. Okey, sekarang saya akan connectkan earbud ni dengan saya punya smartphone. Lepas tu kita akan tengok dia punya apps dia ada apa kat dalam apps dia. Apa function yang ada kat dalam tu. Okey, untuk apps dia anda boleh dapatkan dekat Play Store. Dia pakai apps Original Sound, sama macam model yang sebelum ni. Jadi bila anda dah download, anda boleh tekan open lah.
Okey, macam saya dah connect dengan earbud ni, dah siap connect, dia akan terus detect lah dekat sini. Dia detect dia punya earbud left dengan right dia. Dia ada tunjuk percentage bateri, untuk left ada berapa, untuk right ada berapa. Okey, jadi bila anda dah boleh nampak macam ni kan gambar earbud dengan percentage bateri, okey, anda boleh tekan ni, dia akan terus masuk pada dia punya setting. Untuk dekat sini kita boleh tengok lah, atas sekali sama macam tadi dia punya percentage bateri. Lepas tu dekat bawah dia ni dia ada noise reduction, normal dengan transparent. Transparent ni kalau kita pakai earbud, kita select transparent ni, kita boleh dengar bunyi dekat luar dengan jelas tanpa kita perlu buka earbud. Macam mana dia boleh jadi macam tu kan? Okey, dia capture bunyi daripada luar melalui mikrofon dia dan dia bagi kita dengar melalui dia punya speaker ni. Okey, kemudian dia ada normal. Normal ni kalau kita letak, dia jadi biasalah macam earbud yang normal kan. Kita macam tak apa dengar sangat bunyi kat luar. Lepas tu noise reduction ni, yang ni dia adalah noise cancellation lah. Jadi bila kita letak pada noise reduction ni, kita layan lagu kurang sikit lah kita dengar bunyi kat luar tu. Okey, kemudian kat bawah lagi dia ada game mode. Kita boleh on atau off dekat sini. Game mode ni fungsi dia adalah lebih kepada dia punya latency lah. Dia nak boost lagi dia punya signal strength. Okey, bawah lagi dia ada dia punya equalizer. Okey, kita masuk kat equalizer, tengok apa yang ada. Okey, untuk equalizer dia ada dia punya preset. Preset dia anda boleh pilih lah. Default, popular, dance, classic, jazz, slow song. Anda boleh test lah mana satu yang anda sedap nak dengar. Kalau anda tak suka dengan semua preset yang ada kat sini, anda nak buat customize sendiri anda punya preset pun boleh juga. Anda pergi pada customize, anda boleh set nak macam mana, buat je sampailah anda dapat tune yang anda suka. Lepas tu anda boleh save kat sini. Dekat sini anda boleh ada macam simbol pen kan, tekan kat sini. Contoh preset yang ni anda nak save kan, anda letak nama apa preset ni kan. Contoh music 1, contoh music 1 confirm. Dia akan ada kat sini preset yang anda dah save. Macam ni dia ada satu je. Kalau ada 2, 3 anda buat preset sendiri, anda tekan ni dia akan keluar lah ada 3. Anda boleh pilih salah satu yang anda nak. Okey, kemudian kita patah balik. Bawah lagi key setting. Okey, key setting ni yang saya cakap tadi lah, dekat atas earbud ni kan dia punya touch sensor ni kan. Kita boleh pilih tap 2 kali jadi apa, hold lama-lama jadi apa. Kita boleh set kat sini. Kita boleh set berbeza. Kiri kita nak macam lain, kanan nak macam lain, semua kita boleh set kat sini. Macam sekarang ni dekat left. Left ni kita boleh set lah. Klik jadi apa, double klik jadi apa, triple klik jadi apa, long press jadi apa. Lepas tu kanan pun kita boleh buat yang berlainan. Sama juga. Klik, double klik, triple klik, long press. Semua kita boleh ubah kat sini. Kita nak jadi play pause, previous song, semua kita boleh set kat sini. Lepas tu kita tekan confirm. Okey, kemudian dia ada change name. Change name ni lebih kepada waktu kita nak pairing tu lah. Kita nak pairing ke Bluetooth kan, dia akan keluar lah nama. Macam sekarang ni Realfit F4, masa kita nak pairing ke Bluetooth tadi, dia akan keluar ni lah. Kalau kita tak nama kita, waktu nak pairing, nama kita lah yang akan keluar. Okey, kemudian OTP upgrade ni lebih kepada dia punya driver version lah untuk kita upgrade. Setakat ni yang paling latest lah, version 1.0.0. Okey, jadi yang tu sajalah yang ada dekat dia punya apps dia. Sekarang ni saya akan test earbud ni dengan gaming dan tengok movie. Lepas tu saya akan cerita kepada anda lah macam mana dia punya kualiti audio yang datang daripada earbud ni. Okey, dah settle. Saya dah test untuk layan game, dengar lagu, tengok movie. Semua saya dah buat. Memang mantap gila. Apa yang saya boleh kata, dia punya sound stage, dia punya bass, memang saya tak sangka dia akan ada upgrade yang macam ni. Sebab yalah, tanda harga dia masih lagi sama dengan model yang sebelum ni. Okey, saya akan pergi satu persatu. Pertama sekali dari segi keselesaan dia. Bising pula yang ni. Okey, pertama sekali dari segi keselesaan penggunaan dia, bila mana kita pakai. Bagi saya, untuk design macam ni, kalau untuk saya lah, saya pakai rasa lebih stable daripada saya pakai untuk yang model sebelum ni, yang dia ada macam echo tu. Lagi stable saya pakai macam ni. Dia tak rasa goyang sangat, tak rasa macam nak tercabut. Bila saya pakai sambil berjalan ke baring ke, dia tak rasa macam nak tercabut. Dia rasa lebih kejap. Lepas tu dia punya earbud ni memang ringan lah kan. Jadi bila ada kat telinga, dia tak rasa macam ganggu sangat lah. Okey, untuk audio quality dia, saya pergi pada dia punya latency dululah. Untuk dia punya latency, sama je macam model yang sebelum ni. Kalau kita tak letak pada game mode, audio dia memang akan ada delay sikit lah. Kalau kita tengok movie ke, kita main game ke, kalau kita, memang saya sarankan on dia punya game mode supaya dia dapat kurangkan dia punya delay tu. Kalau kita setakat dengar lagu je, kita tak payah on pun tak apa game mode tu. Sebab game mode ni bila kita on, dia akan drain kuat sikit lah dia punya kuasa bateri. Jadi guna game mode bila mana perlu. Bila tak perlu, tak payah guna. Macam dengar muzik, tak payah guna game mode. Okey, untuk audio quality ni saya pecah kepada 3 lah supaya tak peningkan anda sangat. Saya pecahkan kepada bass, dia punya mid sound dengan dia punya sound stage. Okey, first kali dia punya bass. Untuk bass dia,
Biasanya deep bass memang tak ada masalah. Kebanyakan earbud yang harga bajet ni, deep bass dia okey lah. Tapi untuk dia punya high bass, bass yang tajam tu, dia akan ada dengar bunyi pecah sikit. Tapi untuk TWS Realfit F4 ni, saya test dia punya high bass tu, saya tak tahu. Saya rasa mungkin dia orang perbaiki dari segi dia punya sound processing lah. Saya tak rasa dia orang letak driver yang lebih besar lah untuk tanda harga macam ni. Sebab dia punya high bass tu, kalau saya compare dengan model yang sebelum ni, bunyi pecah tu dia dah kurang. Dia dah macam tak dengar sangat dah. Dia dengar lebih lagi smooth lah. Kita dengar dia punya high bass dia tu. So dari segi bass tu, dia punya deep bass, dia punya high bass pun memang saya rasa sangat mantap lah untuk earbud kategori macam ni. Ok, dari segi soundstage pula, saya dengar memang dia dapat bagi satu audio quality yang sangat mantap lah dari segi keluasan environment audio tu. Sebab setiap subjek yang saya dengar tu, saya tak dengar betul-betul macam kat telinga. Saya dengar macam ada yang jauh, ada yang dekat apa semua kan. Dari segi mid sound tu, biasanya saya akan test dia punya bunyi orang bercakap tu lah. Macam kita tengok dalam filem babak bersembang tanpa muzik. Mid sound ni bagi saya, dia terlalu tinggi. Dia letakkan low terlalu tinggi sampai dia ada macam ganggu sikit lah. Bagi saya lah. Sebab yalah, setiap orang cita rasa tak sama. Susah saya nak cakap benda ni. Ada setengah orang suka bila bercakap tu dia ada bass sikit. Macam saya lebih suka babak bercakap ni audio dia lebih kering. Dia kurangkan sikit bass supaya suara yang bercakap tu lebih tajam. Tapi macam dekat earbud ni saya dengar, suara bercakap tu dia ada macam bass sikit. Jadi tak tahulah, mungkin kalau orang yang rasa okey benda tu, okey lah. Macam saya tak berapa minat benda tu. Biasa saya akan adjust sikit, saya kurangkan low lah untuk bahagian tu supaya dapat audio bercakap yang lebih tajam. Okey, bila mana kita guna untuk main game, terutama sekali game first person shooter lah, memang sangat penting untuk kita tahu dekat mana enemy tu ada, datang dari kiri, kanan ke belakang ke. Sangat okey sebab dia punya stereo dia memang sangat bagus. Sebab dia boleh bagi audio direction yang bunyi orang main mercun. Abaikan. Apa dia boleh bagi audio direction yang tepat lah. Kalau enemy tu datang daripada kiri, kita boleh dengar tapak kaki dia pelan-pelan dia datang kan. Sebelah kanan kita akan dengar direction daripada sebelah kanan. Cuma untuk direction daripada depan dengan belakang, dia tak dapat nak bagi dengan tepat lah. Dia lebih dengar pada kiri dan kanan. Sebab dia stereo dia tak ada Dolby Atmos. Dolby Atmos dia full direction. Overall bagi saya audio quality untuk Realfit F4 ni memang sangat bagus lah untuk kategori harga dia. Sebab dengan tanda harga yang tak sampai RM50 pun, kita boleh dapat audio quality sebagus ni. Sebab saya dah try macam-macam punya earbud daripada brand yang pelik-pelik. Ada brand yang macam Lenovo pun saya ada try juga untuk tanda harga macam ni. Jujur saya cakap, yang ni lagi bagus daripada semua yang ada untuk tanda harga macam ni. Okay, jadi saya rasa setakat tu sajalah perkongsian saya tentang Realfit F4 ni. Kalau anda berminat nak beli, saya dah sediakan link dekat bawah. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.